Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amyris Kitchen. Hari ni saya nak kongsikan satu resepi kek yang sangat wangi, lembut dan digemari ramai, iaitu kek pandan. Okey, mula-mula sediakan dulu margarin. Ni ada 250 gram margarin. Mixer dulu margarin ni sehingga dia jadi warna yang agak pucat macam tu. Okay, bila dah lembut dan pucat, bolehlah masukkan 180 gram gula. Okay, kalau yang sukakan manis, boleh lebihkan gula. Sebelum tu saya dah pecahkan 5 biji telur yang grade A. Kemudian kita mix bersama. Okay, masukkan sebiji demi sebiji. Okay, bila telur tadi tu dah kembang dan sebati dengan margarin dan gula, bolehlah ayak tepung gandum sebanyak 250 gram. Jangan lupa masukkan 1 sudu kecil soda bikarbonat dan juga 1 sudu kecil baking powder. Kaut balik semua bahan ni dengan spatula, ataupun kalau nak senang boleh je pakai mixer lebih kurang 1 hingga 2 minit sehingga semuanya sebati. Untuk adunan kek pandan ni, saya tambahkan setengah cawan santan yang sederhana pekat. Tambahkan juga imaku pandan lebih kurang 2 sudu besar, dan nak naikkan warna hijau boleh tambahkan sedikit berwarna hijau apple. Okay, mix lagi sehingga sebati dan pastikan kita punya adunan kek tu dia akan jadi kembang macam ni. Sediakan loyang yang berukuran 8 inci, kemudian kita sapu dengan sedikit margarin dan alaskan dengan kertas baking paper. Okay, tuangkan adunan kek tadi. Dah siap tuang tu, boleh hentakkan beberapa kali untuk nak ratakan adunan, dan nak hilangkan air bubble tu, bolehlah lorikkan pakai lidi macam ni. Panaskan oven 10 minit awal dan bakar selama 50 minit pada suhu 150 darjah Celsius. Okay, boleh cek dengan lidi, nak pastikan kek ni dah masak ataupun belum. Kalau lidi tadi tu kering, bermakna kek ni dah masak. Sisipkan bahagian tepi loyang tu untuk kita terbalikkan ke atas redai kek. Okey, ni dia dah siap pun kek pandan tadi. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut, kebu, dan rasa dia pun sangat sedap. Senang je kan nak buat kek pandan. Okey, itu saja perkongsian pada kali ni. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.